A loss of words. I'm so shocked that the police are asking this question. Mereka sanggup tanya soalan macam ni. Sebenarnya berkenaan dengan video Sofia Rini Buyong yang dikeluarkan oleh Albert Tay pada masa tersebut, kami sangat-sangat kecewa bahawa anak guam kami telah pun dipanggil untuk beri kenyataan kerana ini merupakan pihak media dan apa yang diterbitkan merupakan benar-benar belaka. Jadi tak ada sebab, memang tidak masuk akal untuk pihak media dipanggil oleh pihak polis untuk diberi kenyataan tanpa sebarang sebab yang kukuh, dan ini merupakan suatu intimidation, suatu intimidasi terhadap pihak wartawan yang langsung tidak boleh diterima. Pihak media harus diberi kebebasan untuk menerbitkan apa saja yang mereka fikir patut diterbitkan. Jika apa yang diterbitkan tu merupakan suatu pembohongan atau merupakan suatu fitnah dan sebagainya, individu yang dinamakan mereka bolehlah mengambil tindakan sivil di mahkamah. Hari ini terdapat 57 soalan yang telah pun ditujukan kepada anak guam kami. Bukan satu, bukan dua, bukan 20, bukan 30, 57 soalan. Dan kami sangat hairan dan terperanjat apabila salah satu daripada soalan yang ditujukan kepada anak guam kami adalah, adakah artikel yang diterbitkan pada 22 hari bulan April itu, adakah artikel itu akan menjejaskan reputasi Perdana Menteri iaitu Anwar Ibrahim? Ini masuk akal ke? Pihak polis nak siasat reputasi Perdana Menteri? Ni kerja polis ke? Sejak bila ni? Saya dah kehilangan, a loss of words. I'm so shocked that the police are asking this question. Mereka sanggup tanya soalan macam ni. Ni siasatan di bawah Seksyen 500 dan Seksyen 233, you nak cakap pasal Perdana Menteri dan reputasi dia? Tak masuk akal. Ini merupakan satu siasatan yang memang tidak masuk akal. Kalau sesuatu yang melibatkan Farhaj tetapi mereka tanya pasal Perdana Menteri, apa kaitan Farhaj dengan Perdana Menteri? Satu negara tanya kan? Saya pun sekarang tanya. Apa kaitan dia? Kenapa pula Farhaj buat report polis, you nak tanya pasal Perdana Menteri? Maksudnya ada kaitan ke? Ini bukan normal, ini abnormal. Bagaimana orang yang dikatakan terlibat di dalam abuse of power, orang yang terlibat di dalam salah guna, langsung tidak disiasat, tetapi pihak media yang mengemukakan isu ini yang disiasat pula. Kami juga dimaklumkan oleh pihak polis hari ini bahawa bukan sahaja Malaysia Now atau MNOW sahaja yang disiasat, tetapi satu statement telah pun diambil daripada Malaysia Kini, dan kami juga difahamkan bahawa terdapat media-media lain yang juga Harakah Daily yang juga telah dinamakan di dalam report polis yang difailkan oleh Farhaj Wafan Salvador, dan semua media-media ini sedang dipanggil satu persatu ke balai polis untuk mengambil kenyataan. Ini merupakan, saya nak ulang lah, saya dah cakap dah tapi saya nak ulang, this is intimidation of the press by the state. Langsung tidak boleh diterima.